guys, kita orang nak mandi guys. Nak mandi tapi panas nak mampus. Saya dah habis mandi dah. Dia orang masih buat cuaca panas sangat. Kat our food, Kak Nisa food, Sufi food, my food already gone. Guys, kita dah habis mandi kolam, so kita nak masuk pula. Kau masak Maggi lagi ke? Tak. Lepas tu? Oh, 2 mangkuk dah guys. Kita makan. Okay guys, ayah saya berenang. Ni keramaian. Ya, bertukar orang hari ni. Hari ni, petang ni. Itu sambung lagi mandi. Walaupun dah lemas tadi tak serik, itu pun sama dah lemas tak serik tadi. Assalamualaikum guys, malam ni kita ada majlis sikit. So let's see apa ada ya. Dah makan belum? Belum. Let's see ada makanan apa. Sana ada family auntie. Makan. Sila bagi bihun, soto. Tahu apa? Ikan goreng, ayam goreng, sayur. Guys, ada durian. Everyone is eating. Kena aku tinggal dalam. Tak payah, kamu jangan masuk Okay guys, kita orang makan-makan. Daripada ada kerusi tak ada kerusi. Kita sebenarnya nak bagi hadiah. Sekejap. Assalamualaikum guys. Sekarang saya bertelekong. Ibu dengan ayah tengah busy menguruskan hadiah. Let's see. Tengok guys. Ini hadiah ibu dan ayah. Tak nampak. Tengok ayah tengah busy. Mereka pantun. Apa tadi pokok sena? Tak ada nanti kamu tiru tak ada. Pria lah. Sesuai kau. With the gift and the ucapan wishes. End of flashback. Ni hadiah kita nak bagi sebenarnya. Tapi nantinya dah pergi makan. Biasa lah. Tak nampak terus. Oh, okey. Atau dalam geruk tu. Nambah sikit. Sabar, ini video. Okey, dengan kamera. Tadi kita tangkap kamu guna telefon guys, dia orang tak terima. Sesi penyampaian. Okey, saya pula. Oh, acu dulu. Next. Biasa takut tak muat. Tahu sekali ya? Sekali. Nak suruh buat rumah. Okey. Tak tua-tua. Dia tinggal ni kawan dia kat sini. Sedap. Pakai Dina. Dan 1, 2. Okey. Kamsahamnida. Keempat. Besok. Thank you guys. Macam mana perasaan awak dah kahwin? Thank you guys. Macam mana perasaan awak dah kahwin? Selamat lah. Ya, rumah. Botol.
Satu Doraemon saking ni kan tak hitam langsung. The next day. So guys, ini outfit hari ni. Ya Allah, ini berbaju tidur. Belum lagi. Tapi make up dah Hari ni outfit saya ni. Hi guys. Jangan nak siar pergi kenduri. Aspa sini. Wedding. Sini. Asal? Guys, nak diangkat aiskrim guys. Tak. Tu. Sekarang ni. Banyak. So everyone is gorgeous. Everyone is gorgeous. Okay, hari ni kita tidur lagi sekejap. Jap. Let's go guys. Menyempat ya dalam kereta. On the way nak pergi kenduri. Kabel tak ada? Ya, kita nak pergi mana? Kenduri. Kenduri siapa? Kenduri Aunty Ila. Pandai. Bincangan. Selamat tidur. Malam nikah kat situ. Okay, jom kita nak pergi tengok tempat duduk kita. So ni ada candy wall. Situ ada ni, situ ada Jordan. Wah, tingginya Pik. Yang tu makan tadi. Saya nak cakap lagi sebab Mana ada? Ciden sana Ciden. Tak tengok. Oh my god. Saya ambil makanan. kamu jangan gambar ni. Kita rokok di blend bawah. Mohon pada mohon untuk tetap berada pada duduk masing-masing. Ibu
ngayah belakang sikit. Masuk sini sikit. Takut nanti kaca kamera. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Please take your seat as we are about to begin today's celebration. Cantiknya guys, cousin saya. Mom. Oh mom, I want to cry. Ruang pergerakan kita tempat perjuangan raja sehari makin sensi kita mulakan anak kita memasang luka dipaksa kita serasi pasangan panik tidak melangkah mana menuju matikan kasih perkembangan mereka tidak saksikan istiadat perkhidmatan masuk pasangan raja sehari dirham dengan pasangan pilihan hatinya Nur Fadilah Aida bergerak menuju ke singkatan pelaminan. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for has finally arrived. We are about to witness the grand entrance of our beautiful newlywed. Please turn your attention to the main entrance because I promise you they are looking absolutely stunning in their traditional wedding attire. Please welcome the stars of the day, Mr. and Mrs. Muhammad Ilham bin Abbas Dan and Nur Fadilah Aida bin Suhaimi. Please welcome. وزن وأبن وعنعيم وتفضل.
Kedua perempuan di sebelah kanan saya dan lelaki di sebelah kiri saya. Buka lagi, buka lagi. Kiri dan kanan. Baik, perempuan di sebelah kanan saya dan lelaki di sebelah kiri. Tak muat. Guys, kita beratur. Angkat gambar. Dah tak ada orang dah guys. Dah kepenatan dah ni. Wah, cantik gila kan weh. Tolonglah weh, cantik gila. Okay, tu Fazila and Irham. Congratulations both of you. Faljaba dan Maria. The next day. Happy birthday to Irham. Happy birthday to you. Dah. Saya sebagai ketua rumah lah, sebagai ibu dan Farish, sana. ayah kepada pasangan pengantin, mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini dan pada yang telah balik. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat membantu menguruskan, menyelesaikan, memudahkan acara majlis pada malam dan hari Jumaat. Hai Rafina, diam. Saya ucapkan ribuan terima kasih sehingga kepada yang datang daripada jauh. Selamat datang dan selamat kembali ke destinasi. Amin. Ya. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je lah ucapannya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Ada tadi kurang. Bilik sempit ke, mandi tak pasang. Yang penting dia tidur. Yang pentingnya itu je tidur. dan selamat semua. Dan kita berak berjemaah pagi ni. Itu normal. Ada Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara peribadinya mengucapkan mewakili keluarga saya lah dan semua terima kasih, ucapan terima kasih kepada kekanda saya dan kak ipar saya atas undangan, atas jemputan dan terima kasih segala untuk penginapan yang disediakan, segala privilege, segala makan minum semua minta halal lah semua. Minta ampun gitu. Dan daripada yang lain minta ampun, minta maaf ada kata terguris, terasa kita manusia biasa kan, biasa datang kita lepas cakap kan, kita minta ampun, minta maaf semua. Dan Acu dapat pengumuman 29 bulan 8 nanti anak yang monsun ni akan menikah. Ada di macam ini akan mandi sekolah. Dia majlisnya insya-Allah akan berlangsung di Masjid Muhammadiyah Cina. Majlis Tasik. Nikah insya-Allah 9 pagi dijemput semualah yang ada di sini. Kalau ada yang dah balik tu sampai ke sana. Kemungkinan 9 pagi insya-Allah. Majlisnya simple, ada majlis akad nikah pagi tu, kemudian kita makan itu je lah. Makan sarapan pagi lah itu kena jam 7. Sebab Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengantin lelaki pengantin perempuan Nofazlah Haila. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri, telah tolong dan meriahkan
majlis saling kami dan pernikahan kami Jumaat Sabtu. Saya sebagai ahli yang baru sangat saya dan terima kasih terima saya untuk menikahi anak Encik Suhaimi dan Puan Aisyah. Ibu Ayah lah. Dimaafkan. Dia nak formal. Dia nak panggil Ibu Ayah lama dah. Lama dah. Disclaimer. Terima kasih sekali lagi. Dari jauh maupun yang dekat, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak yang saya mampu. Terima kasih banyak. Mohon yang jauh pulang dengan selamat dan kontak lah Okey. Dia boleh masuk dalam grup yang baru. Siapa admin nanti masuk. Hi guys, good morning. Okay, sekarang kita tengah siap-siap semua. Semua dah clear. Kata pun kita dah nak keluar villa dah. Okay, itu sajalah kita punya vlog untuk majlis kahwin sepupu saya, Fazilah Haila. Doakan dia semoga bahagia selalu. Tahu yang penting sepupu saya dah jumpa Mr. Right dia. Mr. Right saya belum lagi. Okay guys, tu je lah kot. Jumpa di next video. Bye.